Pertama kali saya masak kari ikan fish dulu. Ni kari ikan orang kaya mah. Memang they don't eat the tulang. So I have to buy fillet. Saya bermula dengan telur belada. Ya? Oh, okay. Just want to panas. Kita cakap tidak. It's okay. Belanja sikit api dulu. Jangan dah di sana ni. Makan. This one after I finish, I put one side first, you know. Okay. You don't have to do aldo, it's okay. Satu cup ni kari ikan. Memang tak boleh potong, tak boleh pakai. Pusing. Ini. Dia dah pecah minyak ni. Ni yang buat dia wangi tadi. Oh, banyak juga. Ya, kari mesti ada ikan asam pedas usul. Jangan over. Ini sederhana. Barulah letak yang tadi. Kalau kat rumah sudah. Tapi Mama takut dengan itu netizen. Mak juga. Suka hatilah nak tahu, tak tahu. Saya suka tahu. Pertama kali saya masak kari ikan fish dulu. Ni kari ikan orang kaya mah. Memang they don't eat the tulang. So I have to buy fillet. Mama tak pakai gula. Tak. Nak pakai gula, I don't like. Oh, tak. I use my method cannot. Okay. Katanya je tak pakai gula. I don't like gula. Mana ada kari tok gula? You tok gula Buat masa betul. Ui, sedapnya kari ikan siap, guys. Yeah, I already wash it. Walaupun sedap. Salat je. Tak nak terlalu banyak. Look so good. Sorry, air tangan ni. InsyaAllah. Wangi buku ya bagi. Ni tak buang biji ni, Sai. Tu yang dah cuci ni, orang salah yang mana yang cuci tak masak. Ni yang dah cuci tadi. Mau beli. Dan ni dah apa-apa sekali buang tak boleh cuci. Memang nak buang. Okay. Sampai lebihkan sebab air dia terjadi. Mungkinlah masak meja. Buang biji. Ada thank you. Guys, Halo.
dan ayam. Minyak dia sikit je lah. Empat je kan? Suruh mari. Ayo. Okay, Mama. Selamat berbuka semua. Malaysia tik. Singapore tik dengan Malaysia. You also goreng telur. Got telur so you all goreng. Ya. InsyaAllah semua sihat. I will cook and cook and cook. Pedas sangat. Taklah, tak pedas your curry. Very nice. Sour. Oh. Mandi. Tak apa. Your sayur masak lemak very nice. Lemak biasa je. The fish curry is the best. Kalau do you open a restaurant in Malaysia, Mama Atika, Ada doctor restoran. then you can cook behind there. Depan kita Atika Mukita, lepas tu Lembayung. Masak sikit boleh lah. Like the most 50%. Mango. You must have sister. Sini Mami suapkan lah. Suka-suka good. Good. No.